Okey, untuk contoh 2, permudahkan ungkapan algebra yang berikut. Indeks A kuasa M darab A kuasa N dapat A kuasa M tambah N. So, A kuasa M bahagi A kuasa N adalah A kuasa M tolak N. Okey, boleh Boleh ingat balik? Okey, so sekarang kita tengok. Untuk A. A kuasa negatif 1/3 darab 2A kuasa negatif 1/2. So, kat sini awak tengok dia adalah A yang sama. Bila A yang sama, kita boleh guna hukum indeks. Okey. So, depan A tu adalah 1. Jadi 1 darab 1-nya. Okey, 1 darab 2 dapat 2. Okey. So, A kuasa dia, kita nak tambah ke nak tolak? Kita perlu tambah. Sebab apa? Sebab darab. So, kuasa negatif 1/3 tambah negatif 1/2. So, dapat A, 2A kuasa negatif 1/3 tambahkan dengan negatif 1/2. Okey, kita akan dapat A kuasa negatif 5/6. Okey, 2 tu kekal sebab 2 tu tak ada negatif. 2 kat atas. 2 A kuasa 5/6. Okey, boleh buat begini. 2 per A punca kuasa 6 kuasa 5. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada B. B, 2A kuasa negatif 2 bahagi A kuasa negatif 3/2. So, sama dengan 2A, kisahkan A pula. A ni kuasa. Nampak tak? Okey. A kuasa negatif 2 bahagi adalah tolak. Negatif 3/2. So, kita akan dapat 2A kuasa negatif 2 tambah 3/2. 2A negatif 2 tambah 3/2 dapat berapa? Negatif 1/2. Lagi sekali, kalau negatif tempatnya di bawah. 2 per A kuasa 1/2. Kalau kuasa 1/2 bermaksud 2 per A ni kita kena punca kuasa 2. Okey? Okey, next. C. 3 punca kuasa A kuasa 2 darab. 3 tu kecil. Okey, 3 tu maksudnya punca kuasa 3. Okey, jangan salah tulis Punca kuasa 3 darab punca kuasa 2 A kuasa negatif 3. Okey, mula-mula awak tukarkan dia jadi kuasa yang pecahan. So, A kuasa, punca kuasa 3 adalah 3 kat bawah. Atas dia kuasa tu, 2/3. Nampak? Darab A kuasa negatif 3 tu kuasa. Negatif 3/2. Okey, nampak? Bila begini, guna hukum indeks. A kuasa 2/3 tambah negatif 3/2. So, kita akan dapat A kuasa negatif 5/6. Kat sini negatif lagi sekali, tempatnya berada di bawah. 1 per punca 6 A kuasa 5. Okey, boleh? Okey, kita pergi soalan D. Untuk D, A kuasa negatif 1/2 darab A kuasa 3/2 tambah 2 A kuasa 1/2 tolak 3 A kuasa negatif 1/2. Kat sini awak kena buat apa? Okey, darab masuk semuanya. So, A darab A kuasa 3/2 tambah 2A kuasa 1/2 darab A kuasa negatif 1/2 tolak 3A kuasa negatif 1/2 darab A kuasa negatif 1/2. Okey? Okey, kemudian A kuasa negatif 1/2 tambah 3/2 tambah 2 kekal A kuasa 1/2 tambah negatif 1/2 tolak 3A kuasa negatif 1/2 tambah negatif 1/2. Okey, so sekarang kita akan dapat
A kuasa 2 per 2. Tambah 2 kuasa 2 A kuasa kosong. Tolak 3 A kuasa negatif 3 negatif 2 per 2. Negatif 2 per 2. Okey. A kuasa 2 per 2 adalah A. Tambah 2. Sebab A kuasa kosong adalah 1. A kuasa kosong adalah 1. So, 2 je lah. Tolak 3 per A. A kuasa negatif 1 tu. So, kita buat turun kat bawah. So, kita dapat jawapan A tambah 2 tambah 3. Tolak 3 per A.